Okay, another video. Muscat is in the house. Hey, Sakai. Janganlah tengok nilai bila orang send apa ni video tu kan. Tak tahulah siapa send kan. Kau punya kucu-kucu kan. Kau punya cyber trooper lah. Jali, Adi, Awanano Putra, atau si Combi pun. Bila dapat tu video ke apa ke kan, tak tahulah video siapa tu. Lepas tu kau react. Nak kena kaji lah kan apa Brozan kata. Brozan dia react dan mengupas tentang pasal apa ni, satu TikTokers kan, yang bernama DMA Islam. Kau kenal tak DMA Islam tu siapa? Kau tak tahu kan? Orang Singapura tahu, pergi tengok kan. Dia konon-konon acak-acak macam Andrew Tate lah kan. Dia punya konten tentang pasal bukan a bit lah, macam misogynist punya vibe, toxic punya vibe. Okay, which I agree to disagree lah. Pasal dia punya konten pasal perempuan, pasal kerjaya kan, pasal example macam pekerjaan atau beli rumah, nak beli rumah atau nak sewa rumah, something like that lah dia punya konten. Lepas tu baru-baru ni ada fight dengan gaduh lah, ada boxing lah, masuk ring. One of the influencer juga, siapa nama dia, Awi MBR, Abang Koroi, bukan Hadi Cukoroi, Abang Koroi TV. Dia punya konten pun boleh tahan jugalah kan. Dia pun dah lama juga buat konten. So diorang buat ni lah, siapa sahut siapa tak tahulah kan. So diorang manage to have a boxing match. Ini baru jantan kan, set ring. So apparently DMA Islam kalah. Tapi tak kisahlah, dalam permainan mesti ada pemenang dan yang ada yang kalah. Tapi tak apa, tapi gentleman lah diorang kan. Diorang berdua settle in the ring kan. So coming back to the topic. So Brozan mengupas lah kan tentang DMA Islam punya one of the punya content dan video. Dia kata perempuan umur 24 years old, nilai dia, kalau siapa yang belum kahwin lah, perempuan yang dah melanjut 24 and above lah, kalau belum kahwin dia value jatuh, which I agree to disagree with lah kan. If you were to ask me, if you were to ask Muscat, of course lah, if I were to find a girl, the younger the better lah. Macam itu apa ni, DMA punya opinion lah. And then Brozan try to give dia punya pendapat. So Sakai, so bila kau tahu tak yang Brozan ni tengah nak buat reaction tentang ini DMA, engkau kenal tak siapa DMA ni? Faham tak? Bukan kau pergi react Brozan punya video. Brozan berbual pasal satu TikTokers influencer. Bukan dia nak troll kau. Faham tak? Setan. Yang kau pergi react pasal umur 24 tahun, lepas tu kau kaitkan dengan Dr. Nasir apa? Kan? Itu dia punya opinion dengan seumpamaan je. Bukan dia nak troll. Yang kau pergi troll dia buat apa? Tak ada modal kan? Ni sekarang aku nak troll kau. Bodoh hangang. Bahalul. Nak troll kita kan, nak hentam kita, make sure kasih kita koyak. Sial. Hari-hari kau kena troll. Hari-hari semua. Muscat, Dr. Nasir, Rafi, Zulhad sampai main gitar. Dahsyat. Ni si Dr. Catherine Mohong ni.
pun dah buat video. Maki-maki kau sambil berirama. Aku tak tahu, aku dah lupa. Tapi last ada cibai lah. Memang patut kau kena cibai. Sakai. Itu live tu kenapa tu? Semangat bel live tu kan? Macam line tak bagus je. Kata apa ni, Tauke Quarry, takkan wifi tak kuat atau data tak kuat kan? Selalu lepak kat tempat sama, kedai kopi sama je kan. Dan lagi satu, bila nak troll orang tu, kenapa tak berani sebut nama? Sarawak lah, Singapura lah. Takut dia. Baik kau, baik followers kau tu, yang komen tu, yang 3-4 ekor tu, 3-4 ekor monyet tu, Singapura, Sarawak, sebutlah nama kita. Tak sebut pun kita ada modal untuk nak troll kau, Sitan. Aduh, Sakai. Sibuk pasal ni, pasal hal Dr. Nasi. Dah nikah ke belum? Kalau dia dah nikah, kenapa? Ada masalah. Kalau dia tak nikah, kau dah report JAKIM belum? Kau ingat JAKIM ambil report ke pasal ni benda semua? Kau kata kau dah hantar video, video Brozan yang kau punya kuncu-kuncu sen tu lah, kau dah report kat agama JAKIM ke apa lah. Kau ingat dia nak layan kau ke? Kau ingat orang nak layan? Yang kita ni buat konten macam ni, diorang tak ada time lah. Hello. Aduh. Try harder, Ciao.